Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Isnin 29 Rejab 29 Disember 2025 Masehi bersamaan dengan 8 Rejab 1447 Hijriah. Seperti biasa, video saya ni pukul 6.54 minit test. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ni, lewat hari ni tu nak mengaji, pasal mengaji tu nak itu tu, nak masuk maghrib tu. Pagi sepanjang ini tak ada buat gapo, balik tak balik video dari report tu. Lepas pada video dari report tu, saya terus pergi sampai kepada Khalis Ulkasha tu, dia punya birthday dan juga graduation dia untuk para sekolah SK Persakar. Saya dah sampai pada dia tu, dia tak ada rumah, dia duduk rumah mak saudara dia pakai lah. Jadi anak-anak lah belakang saya tak pergi pakai satu semua pakai rumah untuk dia lah, cik mai. Lepas tu seperti biasa sehingga pada fikri ke apa tu, mak semaya Isyak, semaya Asar dan semaya Zuhur dan semaya Maghrib dan Isyak di sana. Dan lepas semaya Isyak, lepas semaya Maghrib tu saya terus pergi ke Bukit Payung, ambil duit sikit bank di ATM di Bukit Payung. Lepas tu balik kena beli pak mai kat ni semaya Isyak di mana, di Surau. Maghrib di Isyak dah, surau dah. Dan semaya Isyak pun di surau juga. Lepas tu tunggu ke dah fikri dah sampai kau habis. Sampai kau pukul 7 apa? Sampai kau pukul 2 1 sampai pukul 11:50 pagi, malam baru dah balik tu. Tak tidur, tak lama mana kok, tak lewat mana. Tak ingat mana tadi tak tidur. Pukul pas mai subuh kunet pun tidur. Bangun pula 1:30. Bangun pula 8:30. Lepas tu sambung tidur balik lah. Bangun pula pukul 12. Bangun tu makan sarapan. Makan sarapan tu sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 12:10. Bangun pukul 12:10. Lepas tu dah kerja tu. Lepas tu tak ada buat kerja apa sepanjang ini. Duk main. Tak ada buat apa sepanjang hari ni, tak ada aktiviti apa. Duk sepanjang duk rumah ini. Pukul 6. Saat ni dengar berita kematian ni dah ada pukul 6.40 ni dengar berita kematian tu. Mai sini untuk video dari report. Jadi orang sekampung lah meninggal dunia. Sakit lama mati dah, meninggal dunia dah pada asar tadi. Saya semaya Zuhur pada pukul 3.30 tadi. Semaya Asar pada pukul 6.40 dengar khabar berita kematian. Lepas tu mai sini waktu buat video dari report seperti biasalah. Tak ada apa ini. Tak ada apa. Okey, sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.